So, hi guys, Assalamualaikum. Sekarang kita back to the channel. Hari ni aku nak buat video simple dia, cara kita nak wax tayar dengan cara yang betul supaya hasil dia lebih cantik dan lebih tahan lama. Dan sebagai info tambahan, aku akan share juga macam mana kita nak check tahun tayar dan saiz tayar. Sekali lagi aku nak ingatkan, ni adalah cara aku untuk wax tayar tau, supaya dia tak terpecik dekat body dan wax tu lebih tahan lama. Okey, step yang pertama aku buat adalah aku sental satu tayar ni pakai sabun basuh kereta lah, and letak sikit degreaser supaya kita boleh buang minyak-minyak ataupun habuk kotoran dekat permukaan tepi tayar ni ataupun sidewall tayar ni. Tujuannya adalah untuk kita pastikan permukaan sidewall tayar ni lebih bersih, supaya bila kita tak wax tu dia terus direct ke permukaan tayar, so dia tak ada habuk, tak ada minyak yang dapat menghalang daripada wax ni meresap ke tayar. Untuk wax tayar ni, make sure korang pilih brand yang trusted lah, ataupun wax tayar memang jenis tak mengecil dekat body dan senang meresap kepada tayar. Sebab basically aku tengok dekat pasaran ni, wax tayar tu kebanyakannya yang jenis terlalu cair, menyebabkan dia mengecil pada body dan kesan yang susah nak tanggal lah dekat body tu. So make sure korang pilih yang senang untuk apply. Macam ni, korang tengok span tu memang dah khas untuk apply dekat tayar, so memang senang lah. Kau tengok aku apply pun just smooth. Aku pakai sikit je dah naik balik seri tayar tu. So that's why lah aku bersihkan dulu permukaan tayar dengan pakai bros bros yang kasar, supaya kita dapat hilangkan semua habuk-habuk dekat permukaan sidewall tayar ni. So bila kita nak apply wax tayar baru ni, sangat-sangat senang je geng, sebab dia terus meresap masuk. So make sure korang apply tu dengan cara yang betul lah, supaya hasil dia lagi tahan lama dan lebih shining. Kalau korang nak lagi detail, korang boleh beli tape yang untuk keliling rim tu supaya tak terkena. Ada orang tengok benda ni simple, tapi bagi aku benda ni adalah cakap satu kepuasan lah bila kita tengok hasil yang lagi cantik. Memanglah senang je nak wax tayar ni kan, dekat kedai car wash pun boleh buat, tapi benda ni bagi aku satu kepuasan untuk bila kita apply, nice untuk tayar kita. Tayar lama pun boleh nampak baru geng. Macam tayar aku ni pun dah tahun 2020, so dah berapa tahun tapi still ngam. So hasil dia korang tengok sendiri, memang merelip, memang on top orang cakap hasil dia. So memang cara ni memang paling senang, makna kata korang kena bersihkan dulu permukaan tayar, gunakan bros ataupun degreaser untuk hilangkan dulu segala kotoran minyak pada permukaan sidewall tayar. Barulah korang apply menggunakan span dan wax yang bersesuaian dengan tayar tu, supaya hasil dia kekal lama dan orang cakap finishing dia lagi cantik. Okay, so sekarang kita move to the next part, di mana aku akan tunjukkan cara kita nak tahu saiz tayar dan saiz rim kita tu. Okay, pertama sekali adalah yang di depan tu adalah 225 adalah saiz lebar tayar tu, dan 45 itu adalah saiz sidewall tu, dan 18 tu adalah saiz rim tu. So kebanyakan orang dah tahu benda ni, tapi ada segelintir yang tak tahu, bolehlah belajar. Seterusnya, ilmu ni paling penting bila korang nak pergi tukar tayar, iaitu kita kena tahu tahun tayar tu. So dekat awal-awal tu ada ditulis 33. 33 tu apa? 33 tu adalah minggu tayar dikeluarkan, dan 20 tu adalah tahun tayar. Jadi dekat sini at least korang boleh tahu tahun tayar pun dah okey. So make sure korang tengok dulu tahun tayar sebelum korang buat pembayaran atau pemasangan tayar baru untuk kenderaan korang. So kalau korang rasa bermanfaat, share video ni dan like tau. Jangan lupa untuk subscribe sekali, sebab channel aku akan fokus pada Mitsubishi Lancer GT dan segala ilmu tentang automotif. So bye guys.